ada satu kematian anak gajah, kemudian ibu gajah ni sampai duduk di situ, dia macam seakan-akan menangis dan berkabung dengan kematian anak dia. Kalau kita katalah dalam hidupan dunia haiwan, dia mamalia sebab kita pun sama mamalia. So dalam aktiviti, maksudnya dalam kehidupan kita ni, ada dua perkara utama yang kita akan buat. Satu makan, satu maksudnya ada anak lah, maksudnya berkeluarga. So dua perkara yang sangat terkait rapat dengan semua jenis hidupan. So kalau kita nak kaitkan gajah dengan anak ni, so kalau gajah dengan anak ni, maksudnya dia memanglah ada interaction dekat situ, sebab dia dia kandungkan anak dia, dan lepas tu dia ada apa yang kita panggil gestation period. Kalau kita ni macam kita susukan anak kita semua tu kan. So itu antara bond antara ibu dan anak. So kalau maksudnya tahap emosi, interaksi antara ibu dengan anak memang wujud lah. Memang wujud. Perkara tu memang betul lah. Adakah semua haiwan memang memiliki sifat empati ataupun emosi tu? Untuk haiwan, terutamanya mamalia, so dia memang ada, sebabnya kalau mamalia ni dia dah kita bezakan dengan haiwan-haiwan lain, contohnya haiwan-haiwan satu sel. So kalau kita haiwan mamalia ni dia dah advance, dia lebih advance lah. Kalau kita tengok development tu, maksudnya development tu sebab kita mainly kita beranak kan. So proses untuk beranak tu, sel tu, bandingkan dengan, sebabnya beranak tu pun dia start dengan sebenarnya telur tapi dekat dalam. Lepas tu dia develop jadi kan, yelah kita ada ovum dengan sperma, bentuk kan kita panggil eggs kan, sama je tapi dia semua berlaku kat dalam. Jadi dia lebih advance daripada amfibia yang dia keluarkan je telur tu, dia keluarkan siap-siap, dia senyawakan kat luar. Jadi dia punya proses tu, attachment proses tu lebih ringkas lah. Sebab dia macam kalau contohnya katak, dia keluarkan telur dia, betina keluarkan telur dekat dalam air, jantan keluarkan sperma dekat dalam air, cari sendiri. Jadi perasaan tu akan kurang.